Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu lagi dengan Nek Yah ni, sahabat-sahabat. Ni hari ni Nek Yah nak masuk labu. Orang Terengganu panggil labu perenggi. Labu perenggi tu maknanya lambu manis, labu manis. Jadi Nek Yah nak nyayu. Orang Terengganu panggil sayur air labu. Orang Kelantan panggil sayur bedah labu. Gitu, benda yang sama je. Biasa kalau buat keduri-keduri Terengganu ni, dia nak tambah ke menu, dia buatlah sejenis sayur labu. Tapi biasa dia buat labu air. Tapi kalau tak ada labu air, dia buatlah juga labu perengginya. Gitu. Okey, apa-apa hal, kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jom kita sayur labu bersama Nek Yah. Makan tengah hari ni. Cucu balik sekolah. Tak ada kuah. Okey. Kita perlukan labu lah. Labu ni. Labu perenggi. Orang Terengganu panggil, orang Kelantan panggil labu perenggi ni. Orang panggil labu manis ya. Jadi Nek Yah perlukan bawang putih, bawang merah. Nek Yah perlukan daun kemangi, pucuk kemangi. Kalau tak ada kemangi, biasa orang rebus daun kesung. Ataupun gabung kemangi dengan kesung ada juga. Ada kau ubah kesung saja, ada ubah kemangi saja. Nek Yah malah nak ambil daun kesung, daun kemangi biar rumah je, ambil biar daun kemangi je. Tapi seandainya kalau orang tak suka ke daun kemangi, daun kesung ni, tak payah ubah lah. Okey. Lada hitam. Bawang putih, bawang merah, lada hitam je. Lepas kita tumbuk semua. Lepas tu Nek Yah bubuh ikan bilis. Sepatutnya orang bubuh ikan rebus. Ikan selayang ke, ikan kembung ke, rebus ambil isi dia. Tapi dah Nek Yah tak ada ikan untuk direbus, ada ikan bersisik je. Seperti itu. Jadi Nek Yah guna ikan bilis je lah. Kita buat dia deh. Buat mudah-mudah je lah. Tapi sepatutnya orang rebus ikan rebus lah. Ikan selayang yang direbus tu ambil isi. Okey. Lepas tu Nek Yah bubuh udang sikit. Kalau tak bubuh pun tak apalah. Biasanya bubuh ikan je. Nek Yah di sana tak ada ikan, Nek Yah bubuh dua ni. Okey. Sekarang kita siang labu. Labu ni lama dah Nek Yah beli ni. Masa puasa dulu, dari besar, rupa-rupanya labu dah. Kalau kita simpan lama jadi kau kecil. Mula besar ni. Masa baru beli tu besar. Kau lama kau kecil. Apa bahaya? Nek Yah beli masa awal puasa dulu beli 2 biji, pakai je sebiji. Buat apa? Buat minyak. Lepas tu taruh sebiji. Hari ni tak ada kuah nak makan nasi. Kita sayur je lah labu. Sayur labu, goreng ikan. Cukup lah makan nasi. Nek Yah suka buat besar-besar gini. Nek Yah buat gini. Tapi sebenarnya labu air lagi sedap, sahabat-sahabat. Sebenarnya Nek Yah suka labu air. Kalau nak sayur bedah gini, labu air dia rasa lain sikit kan. Tapi labu perenggi pun ada jugalah buat. Tepat sahabat-sahabat buat rana labu ni. Sayur rana, sayur kuning lemak ke. Nek Yah pun aja ikut sayur kuning lemak. Okey, kita akan buat kokoyok semuanya lah. Okey, sahabat-sahabat, lada hitam kita tumbuk. Kita tumbuk lada hitam. Mesti sahabat-sahabat pelik tau. Kenapa lah Nek Yah nak tukar lah galu lesung ni. Tak jadi kamu nak beli sebab alu lesung ni jarang ada pun guna.
Jadi bawang merah kalau kita guna lesung tak boleh derah, tak boleh kelecak dengan terawa, kita iri dulu supaya senang kita tumbuk. Kita iri letang gini. Nek Yah ni royak kepada anak cucu tak tahu lagi dah. Kita mana derah lumak kalau kita buat gini, kita iri letang. Kalau bos toko tu kali kelecak dengan terawa. Okey. Okey, kita tumbuk sampai lumak. Okey, sahabat-sahabat, jom kita masuk deh. Tubuh air, bismillahirrahmanirrahim. Kita ubah labu kita. Tubuh labu kita biar dia gelegok deh. Daun ni kita siang lah. Kita siang aku alu-aluin. Kalau campur daun kesung lagi sedap. Kalau kesung saja pun tak apa juga. Kalau orang tak suka, ada orang tak suka dengan bau dia. Sebenarnya bau dia ni sedapnya. Bagi Nek Yah tak akan nyayu kalau tak ada pucuk ni. Ada pucuk ni memang teringatlah nak sayur ni. Nak sayur labu ni. Tempat sahabat-sahabat sayur pun ada labu ni. Selain daripada sayur lemak, selain daripada sayur kuning lah. Okay, kita tunggu sampai dia didih lah. Okay, sahabat-sahabat, dia gelegok tu sekarang kita bubuh ni bawang kita dengan ditang. Bubuhlah ke kabili, udang, garam, bergula sikit. Kalau nak bubuh rasa pun bubuh rasa. Daun nak akak sekarang baru kita bubuh. Okey, last sekali kita bubuh daun. Daun kemangi. Daun kita tutup. Sekarang dah siap. Okey, sahabat-sahabat ni, sayur labu kita ni siap ni. Ni. Memang sedap lah sayur labu gini. Tekuk Nek Yah lah. Tekuk orang lain tak tahu. Tekuk orang tua memang sedap lah. Okey lah sahabat-sahabat, Nek Yah mohon maaf lah segala kekurangan sana sini. Tersilap kata, terkasar bahasa, Nek Yah mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih banyak-banyak tengok video Nek Yah, support Nek Yah selama ni dari dulu sampai sekarang. Nek Yah ucapkan jutaan terima kasih. Dan Nek Yah doakan anda semua semoga berada dalam rahmat Allah sentiasa, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, disihatkan tubuh badan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okey sahabat-sahabat, kita jumpa di lain video dah. Bismillah, Allahu Akbar. Bye bye.